Masih tinggal sampai sekarang ada lagi kau masih tinggal duduk sini. Ada kereta api zaman Sultan Osmania. Orang apa barang ya? Ni rumah ni. Mereka yang wujud. Allah. Ini tempat kami melepak, kami rehat, pusing-pusing sambil melihat kawasan ni. Kita masuk ke kawasan ni, nama dia kawasan Setinggan. Dan pelajar-pelajar Malaysia yang dulu-dulu akan ingatlah tempat ni. Tempat legend. Sentiasa akan ada pelajar Malaysia yang duduk di sini. Dan ni rumah yang saya duduk sebelum saya masuk ke asrama sekejap. Jadi kalian boleh tengok keadaan rumah ni di depan. Daripada sini kami keluar ke Jami' Mansur, di tempat pengajian Syekh Abdul Halim. InsyaAllah. Allah يكرمك. Nampak usang. Inilah alhamdulillah kehidupan belajar Malaysia kita. Ini bilik sebelah dia ada toilet Yang kena bil elektrik sampai 1,100, 1,500. dan di sini ada dapur. Saya selalu masak. Selalu saya bawa lauk ke Mahat Dawali untuk bagi kepada pelajar-pelajar Tantan. Alhamdulillah, insya-Allah, insya-Allah. Jom. Kita gerak lorong ni lah. Kita keluar kat sini. Ini laluan yang kami keluar setiap hari untuk salat subuh sampai ke masjid Jami' Mansur. Jami' Mansur Pak Syekh Abdul Halim. Abu Sya'ar. Ya Rab. Yang kita setiap kali kita balik budak-budak perempuan di sekolah. Budak sini sekolah perempuan. Ha, yalah. Sini pun rumah pelajaran ni. Rumah abang Pak ha. kahwin tu. Masih tinggal sampai sekarang ada lagi kau masih tinggal duduk Ni sini. rel kereta api zaman Sultan Osmania. Ni zaman Kan Sultan ni? Abdul Hamid. Tengok. Tak ada lagi. Kita cross daripada mana tuan? Tu ada kereta api dah ada lagi tu. Tu. Oh, rel kereta api. Saya kira kiri dekat. Jadi kalau ada rezeki esok insya-Allah kita kembali dan bermula semula di sini menjejak perjalanan ke Mahat Wali pula. Mana ke malam ni dah tak nampak apa. Tapi cukuplah air mata yang tidak mampu mengalir ini mengingatkan hari-hari yang indah di bumi Syam. Perjuangan menuntut ilmu walaupun tidak panjang tetapi keberkatan dan kerinduannya dirasai sehingga ke saat ini. Allahu Akbar. Kita jumpa esok insya-Allah. Kami berada dalam perjalanan untuk berjumpa dengan Syekh Rushdi Qalam yang disebut bapa angkat kepada pelajar-pelajar Malaysia di bumi Syria. Dan sekejap tadi kami melalui Maqbarah Babus Saghir dan di sana ada makam-makam beberapa sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهم طبعا قد تقول الكفر فما حدث في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم Orang apa barang ya? Ni rumah ni. Mereka yang wujud. Allah. Bagi batu di OT. Baqiyah Islam. Baqiyah ahli Islam. Assalamualaikum. Ini Mahat Wali, tempat saya menuntut ilmu setahun di bumi Syam insya-Allah.
Tapi sebagaimana dimaklumkan oleh Ustaz Yasir, dia dah dipindahkan ke tempat lain dan sekarang ni ia kekal sebagai Mahat Badruddin Hassani yang khas untuk orang-orang Syria saja. Tapi insya-Allah dimaklumkan bahawa Mahat Wali ini akan dibuka dalam masa yang terdekat untuk ajanib juga. Jadi bumi Syam akan sekali lagi dihiasi oleh tulab ilm daripada bumi luar daripada Syria, insya-Allah. Saya dulu bukanlah pelajar yang cukup baik, tapi alhamdulillah di sinilah kami mula mengenali anak bangsa yang lain yang datang daripada negara-negara Tan, khususnya Tajikistan, Uzbekistan dan sebagainya. Dan di sinilah saya cuba untuk mengasaskan satu rabitah yang namanya Rabitah Tulab Ad-Dawli untuk membina hubungan dengan negara-negara Islam yang berada di luar daripada bumi Malaysia. Tapi walaupun tak kekal lama, tetapi alhamdulillah masih ada hubungan dengan beberapa sahabat-sahabat daripada negara Dagestan, Shishan dan sebagainya. Ini tempat kami melepak, time rehat. Tapi yang menjadi kebanggaan dan kesukaan pelajar-pelajar Mahat Wali ini ialah hadiqah yang khas. Tempat kami berpusing, tempat kami makan mi segera dan tempat kami makan biskut dan sebagainya. Berpusing-pusing sambil melihat kawasan ni. Tutup lah. Allah Allah ala ayyam al-jamila. العمل ما كنا نعرف طبعا. لا تتزوج وزوجتك الناس عين ماليزيا. في كلام يعني من الجهلاء في ماليزيا يتكلمون عن سوريا ويتكلمون عن القائد أحمد شرع، لكن أحمد شرع ليس مع غزة وما يحكم غزة. هذا كلام مرفوض. الكلام الذي ترك كل شيء، هو كان يدرس طب أصلا. يعني تخيل الطب عندنا في سوريا وهنا مشروعية الطبيب له مشروعية مادية كبيرة. نعم. فترك الطب وانزوى إلى الجهاد نعم. وترك أهله وترك يعني بيته وترك أرضه، له أرض كبيرة ربما تكون هناك في جولان، هو أصلا في جولان. نعم. ثم غادر وقاتل في سبيل الله. ولما دخل الآن إذا أردت أن تحكم على شخص فانظر إلى آثاره. نعم. وانظر إلى عمله. صحيح. وانظر إلى العمل الذي قام به الآن ويقوم به. نعم. كيف الآن انفتحنا، يعني الآن يعني شممنا رائحة الحرية وشممنا رائحة الفرج. نزلت الأسعار ونزلت وتحققت كثير من الأمور الاقتصادية في بلدنا. صحيح. والشيء الثاني انظر إلى من يوكل إلى الوزراء أو يوكل الوزراء إلى في أماكنهم الصحيحة. الحمد لله. فتدخل على الوزير كأنك تدخل على صديقك. ما شاء الله. من وزير الخارجية إلى نعم وزير الأوقاف إلى وزير الدفاع، كل هؤلاء الوزراء إن شاء الله يرحبون. يعني نحن عندما نريد أن نذهب إلى الوزير ليس هو يعني صعب، ولكن المشكلة عنده ضيق الوقت. نعم نعم صحيح. ضيق الوقت، وإلا أنا أعلمه وأعرفه، يعني بمعنى أعرفه التقيت به يعني. فنقول للماليزيين اللي بيتكلموا زي هيك يعني لا تستعجلوا. لا. كل شيء في وقت يعني. يعني أنا أريد أن أقول لك أنت الآن في بيتك تستطيع أن تتمكن. رخصتان. نعم. رخصة الدولي مصلى يا سيدي. هذا المصلى تذكر المصلى هذا؟ أيوة نعم نعم نعم. Syekh sana asalnya video. Ini musalla tempat kami lepak hafal. Dan kami selalu makan senyap kat tepi-tepi.
Kim. Oi, kan jumpa tu. Kita bawa bekas presiden. Ni, presiden ni. Supaya kuat. Jami' Al-Jarrah ni kami dibawa tengok mimbar ni, yang mana mimbar ni dikatakan dibina sama ada oleh Khalid Al-Walid atau dibina oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan dibina pada zaman nak membebaskan Dimashq. Dan selepas daripada itu zaman Salahuddin Al-Ayyubi dibina yang seterusnya lah, yang mana mimbar ni adalah mimbar yang nampak straight ke arah kiblat. Dan mimbar ini adalah mimbar yang sangat ke kanan sikit, tapi dikekalkan demi menghormati para sahabat. Asal tempat Imam Nawawi mengajar dan belajar. Ni kawasan tumpuan kita pada hari ini, kawasan yang namanya Halbuni. Dan Halbuni ni ialah syurga buku untuk pelajar-pelajar di sini dan juga untuk mereka yang boleh berbahasa Arab. Ni Sup Hamidi. Tapi ada lagi satu sup sebenarnya, sup nama dia sup Tawil.